Oke, seterusnya kita akan jadi tepi keliling kain kecuali bahagian pinggang ni. Oke, so kita akan jadi tepi sisi dan juga bawah untuk dua kain depan dan belakang. Kini saya dan kita jadi tepi. Kini bagian belakang. Oke, seterusnya kita nak buat lipatan tu. Oke, saya bentangkan macam ni bahagian belakang. And then saya akan matchkan dengan bahagian hadapan. Yang dekat kiri ni. Saya akan pinkan peniti samakan je. Okay. And then kain ni kita tolak ke atas. And then kita buat lipatan macam ni. So ni ada tu ni lipatan. Okay, lipatan ni ada orang lipat ke sebelah sana. Okay, mostly akan lipat ke sebelah sana. Tetapi ada orang dilipat sebelah macam ni. Depends pada preference masing-masing lah. Okay, so saya akan buat lipatan ke sebelah sana. Macam ni. Okay. Anda boleh pinkan dulu. Macam ni. And then ni kita boleh jadi just nak ke sebelah sana terus ke macam ni kan. Nak banyak sebelah sini ke. Ada orang lain ya. Masing-masing pilih masing-masing. Ada orang suka dunia lipatan ni kan. Netan dekat. Jadi dari sini ke tepi. Ada orang suka ke tengah. Macam ni. Okay. Ni orang cakap suka hati. Lihat masing-masing. Okay. Tapi saya akan mau di tengah lah. Kalau tak ada apa-apa preference, kita boleh buat di tengah. Okay. Paling lebih baik ke tengah. Tadi kan ada seniman. Ada seni depan dengan seni belakang. Okay. Nah tengah anda boleh samakan seni itu. Okay. Seni belakang dengan seni hadapan. Lebih kurang dekat sini. Okay. So dapat sama. So kita akan jahit daripada atas ni. Jahit daripada sini sampai sini. Lebih kurang kalau saiz sebenar 12 inci. 12 inci. Standard 12 inci. Okay. Sebab saya ni half scale kan. Saya akan jadi dekat 6 sampai 6 inci. Tak kain yang betul 12 inci. Standard. Okay. Anda jadi sini. And then anda boleh iron ni. Lipatan ni. Okay. Untuk bahagian ni. Okay. Lepas anda terjahit ni. Okay. Ni kan lipatan ni. Anda boleh tarik sikit ke atas. Dalam setengah hingga 1 inci. Anda jahit ke sini. Okay. Tarik sikit macam ni. Ni kan. Lebih macam ni. Dan jahit. Ni. Matikan dia. Kuncikan lipatan ni ke sini. Okay. So that bahagian yang ni. Dia tidak
apa terkeluar ataupun terjeli. Di kandalan ni tidak terkeluar ataupun terjeli bila anda pakai kain tu. Okey. So, saya akan jahit kat sini. Sampai sini matikan. Matikan betul-betul kat sini. Sebab yuduran. Sebab ni kena mati kat sini kena kuat. Supaya tak koyak. Je. And then jahit atas ni. Dan boleh ayat kat sini. Okey. And then anda boleh ni apa? Pin kat sini. Okey, ini iron. Oh, saya akan pin juga lah. Pin. And then pas ni, pas dah jahit itu saya akan iron. Lah, artinya.